Pernah tak anda sebagai founder rasa macam nak pecah kepala, fikirkan masalah bisnes yang datang bertimpa-timpa? Sebenarnya yang paling mahal untuk seorang ketua adalah ketenangan. Kenapa kita sebagai pengasas atau leader kena sentiasa tenang? Ada 3 sebab utama. Pertama, bila kita tenang, kita dapat buat keputusan yang rasional berpadukan akal yang waras. Bukan disebabkan emosi atau rasa panik yang sementara. Keputusan yang terburu-buru selalu bawa kepada kerugian. Kedua, emosi kita sebagai ketua ni akan berjakit kepada tim. Kalau nahkoda kapal pun dah kelang kabut, macam mana anak kapal nak rasa selamat untuk terus bekerja? Ketenangan anda adalah kekuatan mereka. Ketiga, hati yang tenang membuka ruang fikiran yang lebih luas. Bila fikiran kita lapang, barulah idea kreatif dan jalan penyelesaian mudah nak masuk. Kawan-kawan, abang kakak, bila keadaan sekeliling rasa terlalu menekan, cuba berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata anda. Dan perlahan-lahan kita basahkan lidah kita dengan berselawat ke atas Nabi. Biarkanlah hati yang bergelora itu diredakan dulu. Kadang-kadang jalan keluar tu dah ada di depan mata. Cuma jiwa kita yang tengah terlalu bising sampai kita tak perasan. Jadi untuk kawan-kawan founder di luar sana, apa cara yang paling berkesan untuk anda tenangkan diri setiap kali berhadapan dengan situasi ketika dalam bisnes? Jom kongsi di ruang komen di bawah supaya kita semua boleh belajar sama-sama. Assalamualaikum.